Jentera serangan skuad Harimau Selatan jelas merindui keribat tonggak utama, Arif Aiman Hanapi yang cedera sejak aksi kelayakan Piala Asia 2027 menentang Nepal pada 18 November lalu. Dia yang dikasari dalam perlawanan di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur terpaksa menjalani rawatan sehingga tidak dapat beraksi untuk hampir 2 bulan. Meskipun Johor Darul Ta'zim JDT memiliki lambakan pilihan dalam barisan serangan, sentuhan pemain berusia 23 tahun itu tampak amat diperlukan. Ini dapat disaksikan dalam beberapa perlawanan, seperti mana ketika pasukan itu tewas kepada Melbourne City FC dalam Liga Juara-Juara AFC ACL Elite pada 25 November lalu. Ketiadaannya turut dirasai pengendali pasukan, Hisco Munoz yang mula bereksperimen dengan meletakkan agar Akid E atau Oscar Arribas di posisi itu, namun masing-masing terus bergelut. Penantian untuk menyaksikan Arif Aiman bagaimanapun hampir tamat selepas baru-baru ini, pemain lincah itu berkongsi perkembangan baharu di sebalik proses pemulihannya. Menerusi satu hantaran di Instastory pribadinya, anak jati Kuantan, Pahang itu berkongsi sekeping foto memaparkannya di dalam gimnasium milik kelab berkenaan. Perkongsian itu dibuat berserta kapsion ringkas Work and Progress yang menceritakan bagaimana dia sedang berusaha untuk kembali dalam kadar segera. Ini merupakan satu berita baik buat peminat JDT yang pasti merindui keribat penyerang sayap itu dengan gandingannya di samping Bersun da Silva dan Jairo da Silva sudah lama tidak disaksikan. Sebelum terlibat dengan kecederaan, Arif Aiman sempat merekodkan 17 penampilan dalam semua pertandingan buat kelabnya dengan 8 gol dan 13 bantuan jaringan dicatatkan. Di peringkat antarabangsa pula, pemain terbabit diturunkan sebanyak 8 kali buat Harimau Malaya sepanjang tahun lalu dengan 5 daripadanya terhasil dalam kempen kelayakan Piala Asia 2027. Malah, 2025 merupakan tahun cukup bermakna buat tonggak Harimau Selatan itu selepas berada dalam kelompok 3 teratas dalam anugerah pemain terbaik AFC. Ingin berbelanja aksesoris, jersey daripada Johor Darul Ta'zim JDT, silahkan belanja di bawah deskripsi video. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.